Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, mari kita suburkan takwa dalam hidup kita. Taatilah kita perintah Allah dan jauhkan diri kita dari tegahan Allah. Moga-moga cahaya Al-Quran terus menerangi perjalanan kita menuju rida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedang Jumaat yang dikasihi Allah, minggu lalu mimbar telah memulakan siri khutbah tadabbur dengan meneliti perintah Allah menerusi wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq. Sebagai kesinambungannya, khutbah minggu ini mengajak kita merenungkan dua potong ayat suci Al-Quran. Di dalam surah Al-Alaq ayat 16 dan 17, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Yang artinya, bahkan kamu mengutamakan hidup di dunia ini, sedangkan hidup akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bersesuaian dengan pendekatan tadabbur, ayuh, mari kita sama-sama fikirkan. Apakah kaitan ayat ini dengan cara kita bentuk perjalanan hidup kita di dunia? Sekali imbas, ayat 2 ini menunjukkan lumrah manusia dan lebih mudah terpesona dengan kehidupan dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahawa kehidupan akhirat adalah lebih baik. Namun saudara sekalian, sekiranya kita meneliti ayat ini dengan lebih mendalam, akan kita bertanya, mengapakah manusia lebih suka mengutamakan kesenangan dan keseronokan dunia, sekalipun kita percaya dengan hidup selepas mati? Kerana dunia terasa lebih dekat. Dunia mudah dilihat, disentuh, dirasa, berbanding dengan ganjaran akhirat yang walau indah pada khabarnya, namun belum sekali dapat disentuh oleh rasa dan pandangan kita. Seterusnya, mengapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kehidupan dunia ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa akhirat itu adalah lebih baik? Kerana hakikatnya kehidupan dunia dibentangkan kepada kita sebagai medan ujian untuk melihat sama ada kita dapat menguruskan kehidupan dunia ini dengan penuh kesadaran, atau sebaliknya dunia ini menjerumuskan kita ke lembah kealpaan, lupa dan kezaliman, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Seterusnya, adakah ayat ini menyuruh kita menolak urusan dunia serta-merta, atau memberi sepenuh perhatian kepada hanya kehidupan akhirat semata-mata? Tidak. Kerana Al-Quran juga menegaskan bahawa seorang mukmin bersikap amanah dan tidak mengabaikan urusan dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Artinya, dan tuntutlah yang telah dikurniakan Allah kepadamu dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada dunia ini. Saudaraku sekalian, di sini kita dapat memahami sesuatu yang lebih halus daripada sekadar perbandingan hidup dunia dan akhirat. Benar, ayat 16-17 surah Al-A'la tadi menggambarkan bahawa manusia sering memilih kesenangan dunia, kesenangan yang dinikmati dengan segera. Sedangkan ada ganjaran yang lebih besar, yang tertangguh, yang belum datang lagi, menanti mereka yang sabar serta tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, syariat Islam melatih kita, melatih hidup kita, melatih jiwa kita mengenal pasti dan mengutamakan ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mengapakah Islam mengajar kita menundukkan pandangan, walaupun nafsu sering menjurus kepada keseronokan yang lebih segera? Mengapa agama mendidik kita menjauhi sumber rezeki yang tak halal,
seperti hasil perjudian atau perniagaan barangan haram dan memudaratkan, walaupun ia tampak lebih mudah dan cepat mendatangkan keuntungan. Mengapakah agama menganjurkan kesabaran dan kemaafan apabila kita marah, sedangkan lebih mudah untuk menghamburkan perasaan yang menyesakkan jiwa. Dalam setiap keadaan hidup kita ini, kita sedang dilatih mengorbankan keinginan yang segera, sekaligus memilih ganjaran yang lebih besar dan utama. Inilah yang boleh kita fahami sebagai satu gagasan Al-Quran, yaitu ganjaran yang ditangguhkan. Dia juga dikenali dalam bahasa anak-anak kita masa ini sebagai delayed gratification. Hakikatnya, gagasan ini telah lama dibentuk oleh Al-Quran melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dua ayat dalam surah Al-A'la ini mengedepankan konsep yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita semua, malah kita menghadapinya setiap hari. Dalam dunia hari ini, kita sering berdepan dengan pilihan antara keseronokan yang segera dan ganjaran yang lebih berkekalan. Kita menghadapinya dalam cara kita menggunakan masa, dalam cara kita membelanjakan harta, dan dalam cara kita mengurus perhatian serta emosi kita. Contohnya, masa waktu lapang, adakah kita memilih untuk menggunakannya dengan perkara yang memberi manfaat jangka panjang, atau sekadar mengejar hiburan dan kepuasan seketika? Apabila hubungan diuji ketegangan, adakah kita memilih untuk bertenang, mencari jalan keluar, ataupun mengambil tindakan segera yang mungkin meninggalkan kesan buruk pada masa akan datang? Inilah realiti Quran yang mengajar kita ganjaran yang ditangguhkan dalam kehidupan kita hari-harian. Dia seharusnya membentuk interaksi kita dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam kita menjadi makmum di masjid, dalam kita di sekolah, malah dengan telefon bijak di tangan kita, serta dalam setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Maka kita fikirkanlah, adakah dua ayat yang sering kita dengar hari ini benar-benar kita hayati dan menjadi pedoman hidup kita? Moga-moga dapat menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, dunia dan akhirat bukanlah dua jalan yang terpisah. Kita tidak diminta untuk memilih antara dunia atau akhirat. Bahkan setiap usaha kita di dunia, seperti menjaga keluarga, mencari rezeki, membantu masjid, Siti Khadijah sedang menjalankan penjualan kupon nasi amal setiap tahun untuk membantu mengimarahkan masjid ini. Kita jadikan derma-derma kita ini untuk membantu akhirat kita, dengan membantu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lagi juga dalam kita menuntut ilmu, apatah menahan diri kita daripada maksiat. Semuanya boleh menjadi jalan yang menghubungkan dunia dan akhirat kita, sekiranya kita lakukan dengan niat mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita hati yang mampu menilai dengan neraca akhirat, tanpa mengabaikan peranan serta tanggungjawab kita di dunia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang sabar dan kuat dalam menahan diri kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia-manusia yang syukur kepadanya, serta istiqamah dalam memilih jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.